Assalamualaikum guys. Biasalah cerita kedua pasal pasaran IPO. Macam Ifah selalu terangkan yang sebenarnya kita boleh buat duit daripada bursa ni dengan pelbagai cara. And salah satunya dengan pasaran IPO lah, melabur dalam saham-saham IPO. Nombor duanya dengan investing long term, menggunakan teknik fundamental lah untuk tengok financial dan sebagainya kan. Yang ketiganya dengan secara trading lah, dengan lebih menggunakan technical analysis kan. So kalau nak labur saham tu kena belajar 3 sekali kan. Pelaburan IPO kena belajar, FA kena belajar, dan TA pun kena belajar secara asasnya lah kan. Dan adalah benda-benda lain lagi yang kalau nak kita dalami ilmu kan. Kalau nak belajar kuantitatif ke, nak tengok dalam insider trading ke kan. Dan perkara-perkara macam tu kan. Tapi selalunya kebanyakan pelabur gunakan FA dan TA. Baik, cerita kedua ini adalah pasal pelaburan IPO lah. Kalau anda lihat dalam carta dekat atas ni, terima kasih Bro Mi, Gian Saka Semalaya akan dikongsikan carta-carta ni kan dalam grup FI. Kalau anda lihat pada tahun 2022 ada 30 saham IPO yang disenaraikan kan, dan 70% daripadanya naik lah. Maknanya hanya 5 yang negatif, 4 yang dibuka harga yang sama, 21 dia ke atas. Pada tahun 2023 kan, ada 31 counter, 24 ke atas. 2024 51 counter, 42 ke atas, hanya satu yang tidak, yang ke bawah kan, saham Calorino yang selalu Eva sebut tu kan. Dan untuk tahun 2025 ini kan, kalau anda lihat dia dah 6 counter yang ke bawah, 3 yang dibuka tidak berubah, dan 11 yang positif. Total dah ada 20 lah kan. Dijangkakan tahun ni ada 60 IPO yang masuk. Jadi kalau anda lihat kat sini kan, dari segi peratusan pun kepositifan dia 55% sahaja kan. Ini menunjukkan yang pasaran IPO tak berapa cantik lah. Tetapi sebenarnya dia akan buat recovery pelan-pelan. Sekarang ni tanda-tanda dia tak cantik sebab kebanyakan IPO ni dia undersubscribe kan. Jadi kebanyakan pelabur-pelabur IPO takut untuk masuk kan. Bodohnya macam pelabur Bumi Putra di MITI, ramai yang kena moratorium kan. Ada yang ketiganya, ramai yang beli saham-saham ni bila ia jatuh dan peram saham tu kan. Jadi dia punya liquidity tu being frozen lah kan. Duit modal untuk menabur saham-saham IPO ni terperam kan. Jadi insyaAllah, jadi saya jangkakan yang keadaan ni akan pulih tak lama lagi kan. So besok Pipology akan dibuka kan. All the best. Kemudian 23 bulan IPO Eco akan dibuka kan. Kalau Eco dibuka tinggi, itu petanda-petanda yang baik lah, yang pesanan IPO mula kembali lah insyaAllah. Alright, baik.